Aku nak cerita satu kisah yang berlaku masa aku buat Grab malam-malam. Malam tu lebih kurang pukul 11.40. Order yang masuk cuma 2 cucuk sate daging. Aku pelik juga. Siapa pula order sikit macam ni? Aku ambil makanan, kemudian terus bergerak ke lokasi. Tempatnya hujung satu jalan kampung yang gelap. Lampu jalan tak banyak, line telefon pun sekejap ada sekejap hilang. Sampai dekat lokasi, aku tengok cuma ada sebuah rumah kayu lama. Gelap, tak ada satu lampu pun menyala. Aku call pelanggan. "Maaf, saya dah sampai." Suara di hujung talian perlahan. "Letak atas kerusi depan rumah. Jangan ketuk pintu." Aku ikut saja. Masa letak plastik sate atas kerusi, tiba-tiba aku terdengar bunyi kerusi kayu bergoyang sendiri. Krik. Aku terus pandang ke arah pintu rumah. Perlahan-lahan, pintu terbuka sendiri. Dalam rumah gelap, tapi aku nampak macam ada seseorang sedang berdiri memandang ke arah aku. Aku cepat-cepat naik motor dan terus keluar dari situ. Belum sempat jauh, telefon berbunyi. Notifikasi daripada aplikasi. Pesanan telah selesai. Aku tengok gambar profil pelanggan. Jantung aku terus berdegup laju. Gambar yang digunakan ialah rumah yang baru aku hantar tadi. Esok paginya, sebab masih tak sedap hati, aku tanya seorang pakcik yang tinggal berhampiran. Bila aku sebut alamat rumah tu, dia terus berubah. Rumah tu dah kosong hampir 2 tahun. Pemiliknya dah meninggal. Sampai hari ini, aku masih tertanya-tanya, kalau rumah itu memang kosong, siapa yang order 2 cucuk sate daging malam ini?